dia punya sel dah banyak mati. Ya, jadi dia kena ambil benda ni sebanyak yang boleh, paling banyak pun 6. Ya. Okey. Macam orang kanser, macam kanser usus tu yang nak operate tu dia minum je lah kan. Minum aja. Spray kan. Itu tak perlu Dia spray. minum je lah. Ya. Orang yang dialisis, ya, boleh minum Anti-Plus. Kerana apa? Bila kita buat dialisis tu bukan satu benda yang mudah. Ya, sebenarnya sakit. Ya, dialisis ni sakit. Even you pegang tangan dia, boleh jatuh lah. Maksudnya elektrik. Ya. So jadi bila dia lepas dialisis, walaupun dia sakit, bila dia ambil Anti-Plus, dia ada tenaga. So lepas buat dialisis boleh pergi shopping. Tak adalah dia penat, lembik, letih nak tidur. Tak ada. Tu bagus dia. Ya, Anti-Plus ni. So next. Okey, ini orang yang tumor brain stage 4. Kalau kata sahabat-sahabat kita, saya ada anak saudara saya masuk hospital disebabkan jantung. Ya, ini macam dia ni kanser. Ya, dia dah koma selama 12 hari. Dia mak dia yang bagi dia, ya, ambil shrink yang kecil, bukan yang besar ni. Kalau ni doktor tengok pun pingsan. Yang besar ni tu, yang baby punya tu kan. Letak dalam beg, ambil ni, tarik. Malam dia nak tidur, dia tak sedar kan. Dia tak ada makan apa, jolok ni. Kalau dia ada tiup sebelah sini, tarik sini. Kalau tiup dia sebelah sini, tarik sini. Jolok masuk bawah lidah. Sikit time doktor tak ada. Ya? Alhamdulillah. Lepas seminggu nak galah, dia datang. Saya pun terperanjat dia boleh keluar hospital. Ya, jantung sumbat. Jadi sama juga macam dia. Ya, ini baru berapa seceh, 12 hari koma. Ya, ambil Anti-Plus baru 4, dah boleh bangun, boleh sedar balik. Ya, tu saya kata Anti-Plus jangan tinggal. Pasal kita ni dah banyak yang sel banyak mati. Ya, ini memang sangat penting. Sakit lutut. Orang tua-tua yang jatuh bilik air, yang tulang belakang dia ni bukan retak tau, remuk. Remuk tu hancur. Ya, 6 seceh ambil Anti-Plus, dia boleh balik, orang lain terlentang lagi. Contoh itulah. Dia cantum balik kita punya tulang. Ataupun kalau kata ada anak-anak yang aksiden ke, patah kaki, patah tangan, bagi Anti-Plus, cepat sembuh. Ya. Okey, sama saya, anak saya pun ada aksiden, Anti-Plus juga. Ya, okey. Okey, ini yang ambil booster. 2 hari lepas ambil booster, Miss Dewi ni dia jadi lumpuh satu badan. Booster yang nombor 3 tu lah. Ya, saya ambil nombor 2 je, tu pun dah teruk dah. Ni nombor 3 lagi teruk. Tapi alhamdulillah, ya. COVID punya injection, vaksin nombor 3. Ya, kalau masa kita ambil vaksin nombor 3 ni banyak yang meninggal, banyak yang kena jantung, lepas tu banyaklah, cuma tak direkodkan. Ya, tapi yang ini dia lumpuh. Selepas dia ambil 6 seceh, ya, alhamdulillah datang KL daripada Penang, datang KL pergi office jumpa Dr. Wan dengan Dr. Mariam. Dia nak tanya apa benda ada dalam tu. Pasal dah 2 tahun dia mencari ubat, duit dah banyak habis tapi dia tak boleh nak berjalan. Tapi dia ni boleh berjalan, tapi dia punya dia punya jalan tu bengkok, panggil pengkang, ya, kaki dia pengkang pasal doktor dah potong urat saraf di bawah lutut dia tu. Belakang urat besar dia. So dia jalan macam tu. Tapi dia still boleh jalan lah. Kita buat plan. Okey. Tak ada apa nak tanya kan? Ada apa nak tanya sebelum kita buat? Kalau untuk yang autism ada testimoni tak? Autism ada testimoni dekat mana? Kena cari, tapi itu dekat Kenyang. Kenyang punya orang. Malaysia banyak. ada. Malaysia pun ada. Ya. Okey. Boleh kan? Ada tak ada nak tanya dah ya? Kita terus pada ni. Kopi semua orang dah tahu kan? Ya. So kita teruskan dengan marketing plan. Pasal marketing plan ni penting. Kalau boleh yang macam nak cari duit sebab dia ni semua dah lama
beres. Dah. Mana Akak buka, dah apa? Buat